Assalamualaikum dan selamat. Hey! Assalamualaikum. Welcome to our video. And I really hope that you enjoy our video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari kumpulan 1. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Nur Masha binti Jeffrey dari DOL 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aino binti Muhammad Fatullah. Saya dari kumpulan 1 dan dari DOL 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Aisyah binti Syahrizan. Saya daripada kumpulan 1 dan saya adalah daripada kelas DOL 3. Dalam video ini, kami akan menunjukkan tata cara bagaimana untuk bertayamum. Pertama adalah membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Yang kedua, letakkan permukaan tangan ke atas debu yang suci. Yang ketiga, menepuk tangan lalu usap ke wajah. Dan yang keempat, menepuk lagi kedua telapak tangan ke permukaan debu, sekali lagi ke tangan hingga ke siku. Seterusnya, tata cara untuk sahibul jabirah ataupun dikenali sebagai cara-cara mengambil wuduk ketika anggota badan dalam keadaan luka ataupun berbalut. Pertama, ambil wuduk seperti biasa. Kedua, alirkan air ke seluruh anggota wuduk. Ketiga, cuma anggota yang berbalut cukup sekadar meratakan air di atas balutan sahaja tanpa membukanya. Keempat, bagi anggota yang luka dan tak boleh terkena air pula, cukup sekadar meratakan air di bahagian yang boleh sahaja. Kelima, mengganti wuduk yang basuhnya tidak sempurna dengan tayamum. Selain itu, dalam video ini kami bakal menunjukkan simulasi cara-cara solat ketika sakit. Dalam situasi ini, jika seseorang tidak mampu berdiri, maka dia dibenarkan untuk menunaikan solat dalam keadaan duduk. Pesakit ini tetap meneruskan solat dengan penuh keyakinan. Dia memulakan solat dengan takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan seperti biasa, walaupun dalam keadaan duduk. Ketika rukuk, dia hanya membongkokkan badan sedikit ke hadapan sebagai tanda rukuk mengikut kemampuan dirinya. Dia kembali duduk tegak untuk iktidal. Ketika sujud, dia membongkokkan badan lebih rendah daripada ruku sebagai tanda perbezaan antara ruku dan sujud. Pergerakan ini diulang sehingga selesai solat mengikut jumlah rakaat yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang memudahkan. Walaupun dalam keadaan yang sakit, solat tetap dapat dilaksanakan mengikut kemampuan masing-masing. Selagi seseorang masih berakal, kewajipan solat tetap perlu dijaga.
Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga solat dalam apa jua keadaan. Berikutnya merupakan video tata cara solat jamak dan qasar. Secara khususnya, lakonan ini menunjukkan solat jamak takdim, iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu pertama, serta qasar, iaitu memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat bagi musafir yang memenuhi syarat. Sebagai contoh, kita akan menunjukkan pelaksanaan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Langkah pertama, mulakan dengan iqamah. Selepas itu, berdiri tegak dan berniat untuk menunaikan solat zuhur secara jamak, takdim dan qasar. Lafaz niatnya ialah usolli fardhu zuhri rak'ataini jamak takdimin qasran lillahi ta'ala. Selepas berniat, dirikan solat zuhur 2 rakaat seperti biasa dengan sempurna. Bacaan dan pergerakan solat dilakukan sebagaimana solat fardu yang lain, bermula dengan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir. Setelah selesai 2 rakaat, beri salam ke kanan dan ke kiri bagi menandakan solat pertama telah selesai. Kemudian, bangun semula untuk menunaikan solat yang kedua, iaitu solat asar. Berdiri dalam keadaan tertib dan berniat seperti berikut. Sholli fardhu asri rak'ataini jamak takdimin qasran lillahi ta'ala. Selepas itu, dirikan pula solat asar 2 rakaat seperti biasa dengan tertib dan sempurna sehingga selesai rakaat kedua. Setelah selesai, beri salam ke kanan dan ke kiri sebagai penutup solat kedua. Secara ringkasnya, tata caranya ialah iqamah, niat, solat pertama, beri salam, bangun semula, niat kedua, solat kedua, kemudian beri salam. Tata cara yang sama juga boleh dilakukan bagi maghrib dan isyak. Solat maghrib ditunaikan 3 rakaat seperti biasa tanpa qasar. Setelah selesai dan memberi salam, bangun semula untuk menunaikan solat isyak sebanyak 2 rakaat sahaja kerana qasar. Kemudian diakhiri dengan salam.